Panasnya. Ain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ain, program Minyak Ramadan ada apa je? Ikut saya. Mula-mula, mestilah kita ada program Ihya Ramadan. Jom masuk dewan. Aktiviti yang dijalankan di dewan ni, kita ada pertandingan mimbar da'i. Maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Muslim. Wah, ramainya Nadal. Lari. Ain, awak dengar tak bunyi takbir raya? Oh, itu sebab ada gema tabis awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Saya Ain. Kau tahu dah nak raya kan? Itulah tu. Tahu-tahu kita dah kat hujung Ramadan. Okeylah. Apa lagi aktiviti yang ada? Setiap hari kita ada sesi Ramadan ke udara. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Buletin Ramadan pun ada disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Setiap hari, Isnin hingga Rabu ada kutipan infak Mahabar Ramadan. Ada juga Jom Duha. Darus Al-Quran juga dilakukan secara bersemuka dan di atas talian. Oh, lagi satu, tadarus perdana juga diadakan di dewan ini. Alhamdulillah, seronoknya mengaji. Saya dengar ada juga pertandingan online. Betul ke? Betul, kita ada pertandingan Hot Ramadan. Ada juga video pendek Ramadan. Kita berpuasa ni sebab apa? Tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kesabaran dan disiplin diri. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik. Puasa ni dia bukan macam acara tahunan, tapi ialah masa untuk kita bertaubat kepada Allah. Kawan-kawan, tadi dah dengarkan ceramah Nuzul Quran. Best tak? Semoga awak semua dapat manfaat dari ceramah tersebut. Alhamdulillah, majlis khatam Al-Quran pun sudah selesai tadi. Maka berakhirlah program Ihya Ramadan. Jumpa lagi tahun depan. Assalamualaikum. Bye-bye.